Mana budak ni pergi? Sekejap dah hilang. Tu pun. Ada. Luqman. Ini Adha. Tahun ni dia nak buat korban. Tapi masalahnya duit tak ada. Ish. Dah. Apa lah? Tak ada apa-apa lah. Jom solat kita nak Jumaat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, tahun ni aku nak buat ibadah korban. Tapi macam mana ya? Kau tunjukkanlah jalan ya Allah. Apa hal kau doa lama sangat ni? Tak iman dah boleh baca dah. Kau ni kan Luqman. Dari tadi dok sebelah aku. Kalau aku kena heart attack, macam mana? Taklah, dari tadi aku tengok kau asyik ngelamun je. Kalau ada apa-apa, abang main. Tak payahlah duduk kalau seorang-seorang. Kan nanti duit tabung masjid kau curi. Curi duit tabung masjid? Idea Vernas. Oi, kau dengar tak ni? Dengar. Kalau kita curi duit masjid untuk buat korban, dapat pahala berganda ke dosa berganda? Ya Allah. Apa kau buat? Tak ada apa-apa lah, Tok. Burung apa tu, Tok? Mana? Kamu! Kacau lah Tok pergi tadi. Kalau dia tak ada, kaya dah aku. Boleh aku buat korban. Sahabat. Waalaikumsalam Luqman. Kau kenapa marah-marah ni? Tak ada apa-apa lah Luqman. Kau buat apa kat sini? Lah, ni kan masjid. Takkanlah nak meninggal baru nak datang. Diam, sentak. Kau tak payah nak dekat topik. Kau kenapa marah-marah ni? Cerita. Tak adalah. Aku nak buat korban. Tapi duit aku masih tak cukup. Tak cukup duit? Apa barang kau curi duit tabung masjid? Kita rompak duit negara terus. Biar aja orang tak kata apa. Yang penting ada gaya. Ada. Kau dengar tak apa aku cakap ni? Dengar. Asal kau tampar aku? Waduh. Alah, tak apa. Sabtu ni kau ikut je aku. Jadi kau tahulah macam mana. Mana Luqman ni? Kata pukul 12. Sekarang dah pukul berapa dah? Dah. Sorry tu lambat sikit kot. Jom lah. Lambatlah kau Luqman. Panas kau tahu tak tunggu kau. Dah, jom lah. Tak manis Luqman. Jom. Inilah yang aku suruh kau ikut aku hari tu. Kata kita nak buat apa kat sini Luqman? Kat sinilah kita nak buat ibadah korban. Kan kau cakap kau tak mampu untuk buat korban. Tapi tak apa, ibadah korban kau untuk orang-orang yang mampu. Kau boleh je terlibat dalam ibadah korban ni. Kau boleh potong-potong daging ke, lapar-lapar daging ke. Dapatlah juga pahala. Faham? Lah, ya ke? Susah-susah je aku curi duit. Tak. Terima kasih loh Luqman. Ajak aku datang sini. Aku masih boleh terlibat rupanya dalam ibadah korban ni.
Tapi kalau Man, mana lembu korbannya? Hai, kat sinilah kita ada kat ibadah korban pada hari Sabtu 7 Jun di Mahalah Alifil pada pukul 10 pagi hingga 5 petang. Jom kita sama-sama meriahkan program ini. Bertindak segera!